Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin 2025, yang mana yang sedang balik ataupun nak balik pulang ke kampung halaman masing-masing. Sebelum tu aku nak peringatkan, ingatlah kepada orang yang tersayang. Tapi sebelum tu, pastikan kenderaan hampa tu dalam keadaan baik. Okey, sebelum hampa pulang ke kampung, servislah kereta hampa dulu. Pastikan air, minyak semua dalam keadaan baik. Jangan sampai breakdown masa balik kampung. Sekali lagi memang ya. Okey, sebelum tu aku nak share dengan apa sikit. Ni aku baru sahaja try minyak minyak apa ni ya? Trimoly X. Aku pun tak biasa pakai lagi minyak ni, so aku nak try pakai tengok. Nanti kalau tak ada apa-apa aku cuba bagi feedback kepada hampa lah macam mana minyak ni. Okey, aku tukar kepada minyak enjin dan minyak gear. Yang pastikan hampa check air sebelum balik pulang ke kampung tu. Okey. Ni dia punya minyak gear. Ni minyak gear dah. Trimoly. Aku cuba pakai dua-dua, minyak gearbox dan minyak enjin. Ni dia punya minyak lah. Trimoly SAE API GL5 LSD 80 90. Ni dia punya minyak gearbox lah. Minyak gearbox dia main 1 liter 1 liter. Okey. Lepas tu ini dia punya minyak enjin. Minyak enjin dia main 4 liter. Tu dia main 4 liter. Okey, ni minyak enjin Trimoly X engine oil 1040. Okey, grade minyak ni ikut kepada kereta hampa lah. Kereta hampa tu pakai grade apa, bukan semua boleh pakai 1040. Tapi terpulang kepada kereta hampa. Tengoklah hampa kereta hampa tu grade apa yang sesuai. Okey, aku try minyak ni, aku tak ingat, aku rasa beli minyak ni dalam 100 lebih rasanya. Sebab aku beli, nak kata lama tu taklah lama sangat, tapi aku lupa harga dia. Dua-dua aku beli dalam serentak dua-dua. Okey, minyak ni aku nak try. Aku tertarik dengan minyak ni bukan sebab apa, sebab minyak ni dia ada ester lah. Nampak ni ester. Aku tertarik dengan minyak ni. Ada yang komen, ada yang bagi tahu, ada yang bagi feedback kata minyak ni okey, ringan, harga pun orang panggil harga orang kata harga B40 lah. Harga pun tak mahal sangat, tapi ada ester. Aku macam tertarik lah. Selalunya ester ni, minyak ester ni selalunya semua 100 70 80 ke atas, lebih kurang tu lah, lebih kurang harga tu. Ni minyak yang ni tak sampai pun 100 110 ke 120 tak silap aku. Tapi dah ada ester. Okey, tak apa, kita nak try tengok macam mana dia punya ester. Apa nak tahu maksud ester tu apa? Apa research lah ni di Google tu. Apa maksud dia punya ester. So enjin aku ni orang panggil apa, enjin dah tua lah, enjin dah tua. Sesuai dengan grade 1040.